Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ini pasti satu tamparan hebat bagi parti yang terlibat, bagi parti yang terlibat dengan rasuah. Orangnya terlibat dengan rasuah, adunnya terlibat dengan rasuah. Nanti ni waktu berkempen habislah. Macam mana mau terangkan kepada bakal-bakal pengundi? Memang berbui mulut lah kali ni. Memang berbui mulut lah kali ni. Kasih jelas kepada rakyat. Siapa suruh? Siapa suruh ambil rasuah? Siapa suruh angkat sumpah, jadi adun, bersumpah bilang kami akan begini saat setia ikut, tapi rupanya merosak dengan rasuah. Jadi SPRM umumkan satu orang lagi. Ada satu orang lagi adun Sabah telah ditahan oleh SPRM. Sah. Okey, baik. Tapi sebelum itu saya ingin perkenalkan satu produk untuk anda yang ada kencing manis, darah tinggi. Ini nama dia Transofactor daripada For Life Research Malaysia Sdn Bhd. Ini adalah syarikat saintis syarikat penyelidikan tuan-tuan dan puan-puan. Transofactor boleh meningkatkan imun badan sehingga 437 kali ganda kekuatan imun badan. Bagi anda yang ada masalah imun badan yang menyebabkan penyakit kencing manis, darah tinggi, 3 serangkai, kolesterol, kanser, buah pinggang, jantung, penyakit kelamin lelaki perempuan, apa sajalah, termasuk HIV AIDS. Kalau ada yang ada HIV AIDS, telefon saya boleh berikan penjelasan tentang produk ini, Transofactor. Sangat-sangat baik, sudah ramai orang dibantu dengan Transofactor. Okey, sila terhubungi saya di nombor yang tertera. Jangan SMS, telefon saya atau WhatsApp saya. Jangan SMS. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, disahkan seorang lagi adun Sabah telah ditahan oleh SPRM. Aduh. Apa mau jadi dengan adun-adun ini? Anda cukupkah kamu punya duit, gaji? Anda cukupkah? Anda cukupkah gaji? Kenapa sampai mau ambil rasuah? Ini disahkan seorang lagi ahli Dewan Undangan Negeri adun Sabah telah ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Menurut sumber, adun terbabit itu telah ditahan kerana telah disyaki meminta dan menerima suapan. Tak banyak mana pun. Kira-kira RM150,000 membabitkan pengeluaran lesen cari gali di negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dulu saya masih ingat tahu, orang curi petai, orang curi Milo kena penjara. Masih ingatkah kamu tu? Orang curi petai, orang curi Milo kena penjara. Yang ini bukan curi Milo, bukan curi petai. Ini rasuah RM150,000. Kalau didapati bersalah, saya pikir kesalahannya itu besar sedikit lah daripada curi petai, besar sedikit daripada curi Milo. Jadi sepatutnya keadilan patut ditegakkan. Itu kalau dia bersalah lah. Kalau dia tidak bersalah, lepaskan. Senang saja. Kita berada di negara yang ada undang-undang. Kita angkat undang-undang dengan baik. Jadi kalau salah, kalau betul-betul. Okey? Jadi kalau salah, jangan kasih lama. Jangan kasih lama. Okey? Tahniahlah diucapkan kepada SPRM yang betul-betul berani untuk membantu negeri Sabah menyelesaikan masalah isu rasuah ni. Ini sangat-sangat penting. Inilah yang kita harap daripada SPRM. Okey, jadi suspek itu, lelaki berusia lingkungan 40-an itu ditahan. Telah ditahan oleh SPRM selepas beliau memberikan keterangan. Maksudnya selepas dia beri keterangan, didapatilah bahawa beliau patut untuk ditahan. Kena tangkaplah dia. Libatlah kan. Pakailah dia baju oren. Baju oren yang famous tu, baju oren yang terkenal. Okey. Baik. So, apa yang terjadi kepada dia seterusnya? Dia ditangkap pada pukul 9.30 pagi di pejabat SPRM Sabah.
Suspek itu dipercayai telah melakukan perbuatan terbabit pada sekitar tahun 2023 dan 2024. Wow, baru juga nih. Baru juga rupanya 2023 2024 ini baru juga. Jadi jangan risau. Masih ada bukti. Orang saksinya belum mati. Masih ada bukti, ada saksi. Kali ini kalau memang didapati bersalah, minta maaf, minta ampun. Masih ada bukti, masih ada saksi yang masih hidup dan masih lagi belum lagi nyanyuk. Jadi sumber menurutnya suspek itu dipercayai disyaki meminta wang rasuah berkenaan daripada seseorang individu yang berpangkat datuk bagi menguruskan permohonan lesen cari gali. Allahwahai. Bayangkanlah kalau mau dapat lesen pun minta rasuah. Apalagi yang lain-lain. Apalagi yang lain-lain. Itulah. Saya dengar dulu orang cakap begitu tau. Orang kata, oh nak dapat projek ni, nak dapat ini. Mula-mula saya tidak percaya. Saya kata tak mungkin lah. Tidak mungkin lah begitu saya kata. Tapi sekarang ini seolah-olah macam betul je pula. Tapi janganlah boleh buat keputusan terburu-buru dulu. Kita tunggu keputusan daripada siasatan SPRM dan pendakwaan. Kalau dia didapati bersalah, memang tidak terlepas jugalah. Okey, jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, mengesahkan tangkapan itu dibuat dalam kes disiasat di bawah Seksyen 16A Kurungan E Akta SPRM 2009. Okey. Walau bagaimanapun suspek itu dilepaskan dengan jaminan RM50,000 dengan seorang penjamin selepas selesai dirakam keterangan dan dijangka akan dituduh dalam masa terdekat. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya setuju kalau orang-orang ini perlu disiasat. Okey, tak kiralah berapa besar pun dia, ada jasa kah, tak ada jasa kah, undang-undang tetap undang-undang. Jangan main-main dengan undang-undang negara Malaysia. Tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bagi anda yang kerja hari ini, selamat bekerja. Bagi anda yang bercuti hari ini, selamat bercuti. Semoga anda sihat-sihat. Jangan lupa makan transfer factor untuk kesihatan tubuh badan yang paling optimum. Kita jumpa lagi. Bye-bye.